Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya hari ini, hari Khamis 4 hari bulan Disember 2025 Masihi bersamaan dengan 13 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Okey, sekarang ni pukul 4.22 petang seperti biasa. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Hari ni bagai, aduh. Hari ni bagai tak ada siapa. Shopee tak ada siapa. Ada satu lagi bagai. On the way dah. Bagai Cina. Yiwu, mana tahu. Yiwu Cina lah. Masih di situ lagi lah. Pusat dia tu. Antena kemarin tak jadi. Jeng, nanti ceng. Ternama TV. Lima tak jadi. Teh dah kemarin tak jadi. Malah tak jadi. Okey, lepas pada buat video dari report kemarin, saya mau buka dulu kan. Saya terus pergi ke Kedai Fikri, minum malam. Lepas tu semayang maghrib di surau. Lepas semayang maghrib di surau madrasah Debuah tu, saya pergi ke Bukit Payung sekejap untuk beli barang sikit. Lepas tu baru dah saya nak ni balik untuk semayang maghrib di Masjid kepada Debuah. Ada kuliah maghrib. Ada jamu sekala lah, tapi saya tak akal lah. Malam tadi saya tak akal jamu tak. Lepas tu mungkin nak habis kan, kuliah pun nak habis dah. Lepas tu singgah untuk semayang isyak lah. Lepas tu beri barang-barang yang dikirim siapa marin dengan hak baru ni. Dua pengirim yang berbeza kan. Waktu jelas dah. Waktu sore lagi tu tak jelas. Tak jelas lagi, ada 17 yang lagi. Bagi 22 yang mari kan. 21 yang 8%. 9%. Jadi tak jelas. 7 yang lagi, 17 yang lagi tak jelas. Kaki apa? Lagu tu mau pula tu. Mai jeruk modal jeruk dia fikir yang ni macam tak ini malah nak gaduh order lah. So biar dia bayar jelas dulu. Kalau tak mampu main modal betul. Lepas tu sesat benda tu. Sesat PJL tu sehingga sudah fikir seperti biasa makan lepas tu minum dengan seperti biasa. Lepas tu betul dia ada nasi lebih, dia bagi nasi. Asyik ayah berkuah makan, asyik ayah berkuah dulu. Lepas tu naik dia naik sampai ke pukul 10.30. 11.30. Lepas tu saya balik lah. Balik ke rumah. Tidur malam tadi dalam pukul 1.50 pagi. Okey, masuk asar dah. Salam asar semua. Sekarang ni pukul 9.20 ni. Sudah masuk asar. Asar pada asar. Lepas tu Robert. Okey, baru azan. Baru masuk asar. Sekejap. Tak apalah. Biar azan tu. Kalau tak dengar mana kan. Lepas tu ajak Nabi lalu azan tu. Okey, tapi kalau tak dengar mana boleh kita boleh teruskan lah. Lepas pada tu tidur pada pukul tidur 1.40 tak. Tidur 1.40 bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi sembahyang subuh. Makan sarapan sikit. Lepas tu pukul 7.40 saya pergi ke Kedai Fikri minum pagi seperti biasa. Lepas tu pukul 8.40 baru kita lepas kerja sampai sana dalam pukul 8 minit lah, lebih kurang 8 minit. 9 minit lah antara Kedai Fikri dengan tempat tapak buat kerja tu. Kalau bawa seluruh ada 10 minit itu lebih kurang. Cukup laju sikit. 5 minit gitu lah sampai sana. Lepas tu buat kerja hari ni pasal frame itu dan pasal mozek. Ikat bata tepi frame tu lah. Kemudian dia ada put mari tu kan bumbu frame sama makan sedap gitu lah. So bata tepi tu
kena busung-busung gitu dah. Dah batu ya. Batu aja tu dah 3 ci gitu ya. Lepas tu kau atas kau speed dah lah. Tinggal seci gitu ya. Lepas tu sumak seminggu gitu lah. Lepas tu kerjaan boleh gaji lah ni. Tu biasa lah. Tolak hutang maring. Gaji 300, 30 riyal. Potong bui. Jadi 27 ni. 27 riyal. Okey. Lepas tu balik pada pukul tadi dalam pukul 3.50. Siap kerja 3.40 lagi. Lepas tu biasa, macam biasa tu long gitu. 3.30 siap. Sipai barang, lepas tu main long deh. 3.50 balik. Balik sana kita balik kopak ni terus mandi. Sampai rumah kopak mandi terus semaya Zuhur. Lepas tu sambil tunggu asar ni, saya buat terus buat video ni. Pada pukul apa ni 22 dah. 22 minit tak ni. Sekarang ni 29 dah. Okey, saya sekarang itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.